Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, sama semula pengajar kitab kita. Tiap kitab Paku Iman. Muka surat tak sama lah. Masih lagi membahaskan berkaitan dengan sifat yang keempat, iaitu mukhalafatuhu lil hawadith. Tak serupa Allah Ta'ala dengan segala benda yang baru ni. Ambil atas tu sikit apa? Dekat dan mustahil ia ada pihak tu. Lupa tak? Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Kata musannif, dan mustahil ia Allah tu. Mustahil daripada perkara yang tak akan berlaku. Kalau berlaku perkara tu, tak terima perdagangan semua kali. Sampai bila-bila pun akan tak terima perkara tu berlaku. Dan mustahil ia Allah ada pihak, maka tiada baginya bagi Allah hadapan atau belakang, kanan atau kiri, atas atau bawah, dan tiada baginya muka, dan tiada baginya bagi Allah tu mata atau telinga, dan tiada baginya lidah, dan tiada baginya tangan kanan atau kiri, dan tiada baginya bagi Allah tu kepala, dan tiada tubuh badan. Maka sekalian itu, semua tu mustahil atasnya Allah Ta'ala. Maka semua tu mustahil. Sebab kalaulah Tuhan ni dia ada muka, kalaulah Tuhan ada mata, ada telinga, bertubuh lah. Kalau Allah ni ada tubuh badan, maka akan ternafi sifat wahdaniyah Allah. Letaklah duk mengaji dah bab sifat wahdaniyah ni. Kalau ada semua tu, maka dia akan menunjuk Tuhan ni ada pada Tuhan tu kam mutasil. Atau mengajilah bab wahdaniyah akan datang bukan sebutlah. Sebut kata wahdaniyah, satu pada zat, satu pada sifat, satu pada af'al. Apa dia? Ternafi kam mutasil, kam mufasil. Bila Allah Ta'ala ada berjuzuk, ada muka, ada tangan, maka kita menafikan sifat wahdaniyah. Sebab sebut sifat wahdaniyah, maka menunjukkan kata tidak ada kam mutasil. Tiba-tiba tersebut kata Allah ada muka, ada tangan, ada kaki dan sebagainya, maka menunjukkan kata di Tuhan ni ada kam mutasil.
Apa dia kam mutasil ni? Kam ni bahasa Arab, mutasil bahasa Arab. Kalau bahasa kita, bilangan yang berhubung pada zat Allah. Zat Allah bukan dia berhubung macam kita. Macam kita ni kam mutasil, bilangan yang berhubung daripada juzuk-juzuk, sekurang-kurangnya 2 juzuk. Kita ni tengok ya seorang main apa, main seorang ni satu lah. Boleh nak buat 2, potong bagi 2. Boleh nak potong 10, boleh. Tu orang cincang 10, 20 sampai 100, cincang 18 apa semua tu. Pasal apa? Pasal kita ni berhubung juzuk-juzuk. Bila sebut Allah ada muka, berhubung juzuk. Bila sebut Allah ada tangan, ada kaki semua, maka yang tu kita menafikan sifat wahdaniyah. Sebab itulah mustahil Allah Ta'ala ni dia bertubuh, dia berjuzuk. Yang tu perkara yang tak terima pada akal sebab ni. Sebab akan menafikan wahdaniyah Allah tu. Akan jadi Allah Ta'ala ni kam mutasim, bilangan yang berhubung pada zat dah. Ni baru semua kita ni. Maka barang siapa i'tiqad, i'tiqad ni berpegang teguh ataupun berkeyakinan teguhlah hati dah. Pegang teguh, yakin sungguh hati dah ni. Sebab apa? Sebab dia pegang zahir ayat Quran, zahir ayat, zahir hadis. Tu. Maka barang siapa i'tiqad, berpegang teguhlah hati ni, Allah Ta'ala ada tangan. Dia kata Allah Ta'ala ada tangan. Dia i'tiqad tu dengan tiada takwil, tafsili atau ijmali, nescaya jadi kafir orang itu, kerana ia barang siapa tu menafi mukhalafah. Tu dia sebut, pegangan dia sebut, siapa-siapa yang dia beriktikad, berpegang, berkeyakinan lah tidak, kata Tuhan ni, Allah Ta'ala ni ada tangan, dengan dia tak takwil. Takwil ni daripada palingkan ataupun ubahkan kepada makna yang lain. Dia tak guna makna zahir. Contohnya firman Allah, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan kamu. Dia tak takwil tu tafsili atau ijmali. Kemudian di situ dia buat satu lah. Ada kan? Yang kita yang Abu Khairun dia tulis ada kan? Tu saya ada agak kita Abu Khairun tapi tak ada. Mungkin Abu Khairun terlupa nak tulis kot. Di sini Tuan Wajib dia ada buat ni lah, buat kurungan nombor 1. Dia tulis itu takwil tafsili itu murad dengan tangan tu. Murad ni bahasa Arab, kalau bahasa kita yang dikenaki. Dikenaki. Ni cara tafsil orang panggil takwil tafsili. Sebab takwil ni ada 2 jenis. Sehari insyaAllah kita nak bahas sikit lah retah yang kita bagi tu, risalah tu, berkaitan dengan takwil yang betul, fahaman orang panggil apa, salaf dan khulaf, dan orang panggil apa, salafi. Akan sebut ni kita ni. Di sini dia buat kurungan, dia say takwil tafsil tu. Macam mana yang kata takwil tafsil ni? Takwil ni pada kita alihkan makna yang mustahil atas Allah kepada makna yang layak kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita nak mensucikan Allah daripada sifat kekurangan. Kita nak mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Sebab itulah ulama khalaf dia mengambil pendekatan untuk mentakwilkan. Takwil di sini ni bukan takwil qat'i, takwil yang zanni saja. Zanni ni kuat sangka. Kuat sangka ni macam mana? Kuat sangka makna yadullah ni, kuat sangkanya qudratullah. Bukan kata ni yadullah ni confirm dah makna qudratullah dah. Bukan qat'i. Dia takwil secara zanni ya. Kuat sangka ya. Sebab apa? Sebab nak jaga maslahat, nak jaga, nak menyelamatkan keadaan ni. Takut sekali ni masyarakat dia mai waham pada i'tiqad dia. Allah ada tangan, tangan Allah macam mana? Dia akan mai bersangka-sangka, tangan Allah ni tak serupa dengan tangan kita.
Tapi macam mana kau besar lagi ke gina ke? Dia akan main sangkaan lah hati kita ni, i'tiqad kita. Maka sebab itulah ulama khalaf dia mengambil pendekatan, dia takwil tu makna kata yanullah dengan makna qudratullah. Senang. Takwil tu dah qat'i dah, zoni ya. Kuat sangka ya. Sebab apa? Sebab nak menyelamatkan bagaimana akidah, supaya takut orang kesamaran. Kok dia baca Quran, dia baca terjemahan sendiri dia faham itu. Sebab tu kata ulama, kalau orang yang baca Quran, baca hadis, dia faham terjemahan dan dia i'tiqad sendirilah, wajib sesat. Pasal dalam Quran ni dia ada ayat muhkamat, dia ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat ni yang jelas lah tentang apa, terang dan jelas lah makna, maksud daripada ayat tu. Kalau ayat mutasyabihat ni ayat yang kesamaran, ayat yang membawa kesamaran, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Maka sebab itulah ulama dia akan datang kita baca ni. Kat terang apa semua juga dah sebut ni. Dengan nombor satu dia sebut ni takwil tafsili tu. Macam mana yang kita takwil tafsili tu? Murad dengan tangan tu. Murad ni dia kenaki lah, dia kenaki dengan tangan tu, kata makcik kuasa, ada kudrah. Tu makna tafsiri. Dia mengubah tu dia takwil, alihkan kepada makna yang layak dari Allah. Takwil ijmali itu macam mana yang kita takwil ijmali ni, kita tidak tahu apa maksudnya. Maksud tangan tu serah kepada Allah, bukan tangan. Sebab apa? Mustahil semacam baharu. Tu alif ha ni intaha, selesai musannif. Kalau takwil ijmali, dia serah makna tu kepada Allah. Kata tengok ulama-ulama salah, dia sebut kata amir ruha kama ja'at. Bila dia baca sampai ayat-ayat yang mutasyabihat, ulama salah dia kata amir ruha kama ja'at, lalukannya sebagaimana, seperti mana yang dia datang. Sebagaimana dia main tu, baca aku tu lah, tak payah duduk bahas lah. Sebab tu ulama-ulama salah tu tak pernah bahas berkaitan dengan ayat tasbihat ni. Dia cuma beriman yang ni kalamullah. Kalamullah apa makna dah? Wallahu a'lam bimuradih. Allah Ta'ala lebih tahu apa yang dikenaki dah. Dia pun tak bahas dah. Tu ataupun kan dia akan sebut kat alam ni, tak apa, saya tak sebut lah, itu tengok nanti sikit. Tu yang musannif buat mai. Siapa yang beraktiqad kata Allah ni ada tangan, dengan tidak takwil tafsiri atau ijmali. Tak kira lah sama ada ijmali ke tafsiri kan, dia tak takwil pun, nescaya jadi kafir orang itu. Maka di kafir tu murtad. Sebab apa? Kerana ia barang siapa tu yang tengok tu menafi mukhalafah. Sebab dia menafikan sifat Allah. Benar, mukhalafah, sifat Allah ni tak sopan dengan baharu. Mukhalafah ni ambil daripada mana? Ambil daripada ayat Quran, laisa kamislihi syai'un. Allah Ta'ala ni dia tak serupa dengan sesuatu benda pun. Kalau dia serupa makhluk, bukan Tuhan. Sebab tu sifat Allah dia tak serupa dengan makhluk. Pasal apa? Pasal dia bukan makhluk. Dia khaliq, dia yang menjadikan, bukan yang kena jadi. Dan mustahil di sebelah mana-mana pihak. Mustahil juga, tak terima, tak boleh baku sama sekali. Allah Ta'ala ni di sebelah mana-mana pihak. Di sebelah mana-mana pihak bagi jirim. Bagi makhluk lah. Allah duduk kanan aras ke, Allah duduk kiri aras ke, Allah duduk atas pada aras ke, tu pihak tu. Itu pun mustahil. Maka tiada ya Allah di sebelah hadapan kita, dan tiada ya Allah di sebelah belakang kita, dan tiada ya Allah tu di sebelah atas kita, dan tiada ya Allah di sebelah bawah kita.
Pasal apa? Kerana sekalian itu. Tu. Kerana sekalian sifat-sifat tu mustahilnya sekalian tu. Sebab apa? Sebab sekalian ni sifat bagi makhluk, sifat bagi benda baru. Maka tak terima pedagang. Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat benda makhluk ni. Sifat baru. Aku ni tertengok sikit dalam apa yang risalah kita bagi ni. Ni saya ambil dan tengoklah kitab ni bagus juga. Dekat penghujung kitab ni, kitab apa sifat 20 yang dikarang oleh Pak Ustaz Mahdi Jud. Tengok yang kita saya bagi tu. Cukup pun lah. Ada semua. Ada tak? Kan dah cukup. Tengok dia sebut kata tatimah mufidah. Tatimah ni penyempurnaan. Mufidah yang memberi faedah lah. Satu penyempurnaan yang memberi faedah. Fahami takwil dengan benar. Dia suruh kita fahami takwil ni yang benar macam mana. Panduan salaf dan khalaf memahami nas-nas mutasyabihat. Ni dia buat mai panduan macam mana salaf. Salaf dia sebut dia. Salaf ni orang ulama-ulama lah yang hidup dalam lingkungan 300 tahun selepas daripada wafat Nabi. Kira wafat Nabi, dia hidup dalam lingkungan 300 tahun tu. Selepas wafat Nabi sampailah 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Maka yang tu disebut sebagai ulama-ulama salaf. Selepas pada 300 tahun tu disebut sebagai ulama khalaf. Tu khalaf. Di sini dia panduan salaf dan khalaf memahami nas-nas mutasyabihat. Kemudian dia buat main nombor 375 tu. Tengok nas-nas mutasyabihat ialah ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengandungi makna yang tidak jelas yang seolah-olah Allah Ta'ala menyerupai makhluk. Tu kata ayat mutasyabihat ni. Ayat mutasyabihat ni sama ada ayat Quran ataupun hadis yang mengandungi makna yang tak jelas. Tengok daripada segi kalau zahirnya seolah-olah ayat tu menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Contoh macam mana dia sebut? Seperti tangan. Tu yadullah fawqa aydihim. Kemudian muka, ya muka wajhu. Tu kekallah wajah tu. Kemudian berada di atas arasy. Dan lain lagi lah. Atau panggil ayat mutasyabihat. Adapun ayat muhkamat, itu ayat-ayat Quran dan hadis yang jelas erti dan maksudnya. Jelas dah hukum dah. Yang tu panggil ayat muhkamat. Ada dua jenis tu. Kalau kita tengok ni dia sebut langkah pertama tu. Persamaan. Ittifaq. Ittifaq ni sama ada salaf, ulama-ulama salaf dengan khalaf sama. Yang pertama ni apa dia? Tanzih. Tanzih dia tulis nombor 376. Ingat tanzih tu apa dia? Tanzih ni menyucikan Allah Ta'ala daripada serupa dengan makhluk. Buka apa? Okey. Ni yang pertamanya, langkah yang pertama, serupa ulama-ulama salaf pun dia berpendapat macam tu, ulama khalaf pun berpendapat macam tu juga. Yang pertama apa dia? Tanzih. Tanzih apa dia? Dia sebut sini 376 tu, menyucikan Allah Ta'ala daripada serupa dengan makhluk. Sebahagian ulama mengatakan bahawa tanzih ini boleh juga disebutkan dengan takwil ijmali. Tu yang musannaf sebut ni. Siapa yang beriktikad kata Allah ni ada tangan,
tanpa dia takwil, sama ada takwil tafsili ataupun ijmali. Tanzih ni boleh juga disebut sebagai takwil ijmali ataupun disebut tanzih. Tanzih kita menyucikan Allah Ta'ala daripada serupa dengan makhluk. Tengok tanzih dah sebut di situ. Meyakini bahawa makna zahir dalam nas Al-Quran dan hadis bukanlah makna yang dikehendaki oleh Allah. Ni tanzih ni, meyakini makna zahir nas Al-Quran tu, yadullah contohnya, ataupun yabqa wajhu tu, ataupun Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tu, bersemayam, bersila tu. Itu makna zahir tu, bersila, bertahta, bersemayam. Meyakini bahawa makna zahir dalam nas Al-Quran dan hadis bukan makna murad. Apa dia murad? Yang dikehendaki oleh Allah. Itu kedua-dua yakin, sama ada salah ataupun khalaf. Sebab apa? Kerana makna zahir itu mustahil atau tidak layak bagi Allah Ta'ala. Sebab tak layak. Allah Ta'ala ni ada tangan, ada muka, ada kaki, ada tubuh, tak layak. Duk sila dan sebagainya. Tu langkah yang pertama, yang ni ittifaq, sama, sepakat, sama ada ulama salah dan ulama khalaf. Kemudian langkah yang kedua, yang ni ada perbezaan, ada khilaf. Yang pertama, ulama salaf, dia orang panggil tafwid. Tafwid. Apa dia tafwid? Tengok dia sebut 337 tu. Menyerahkan maksud yang sebenar. Maksud yang sebenar, apa dia? Murad lah, kepada Allah Ta'ala. Serah pada Allah Ta'ala. Apa maksud tangan ni? Tak terjemahkan, tak ambil makna zahir, dia serah pada Allah tu. Wallahu a'lam bi muradih. Allah Ta'ala lebih tahu apa yang dimaksudkan dia tu, kita tak tahu. Dan dia pun tak menterjemahkan. Dia kata tak ada tangan juga, tapi tangan bukan serupa je tangan kita. Ada. Dia serah pada Allah Ta'ala. Itu sebut tadi, ulama-ulama salah ni kebanyakan bila sampai dekat ayat apa mutasyabihat, dia akan kata amirruha kama ja'at, lalukannya sebagaimana dia datang. Bacalah lah, tak payah duk terjemah dah. Aku terjemah lagi, dia mai sangkaan dah hati tak, mai sangkaan Allah Ta'ala ni sebut ada muka tu, muka dia macam mana tak tahu. Dia mai dah, dia mai kesamaran. Allah ni tangan tu, tangan macam mana kan tangan dia lebih cantik dengan kita ke? Dia kan mai kesamaran. Maka ulama salah ni dia suruh baca saja, tanpa kita menterjemahkan, mengambil makna zahir. Tu bagi apa? Cara salaf, ulama-ulama salaf. Adapun ulama khalaf, selepas pada 300 tahun ni, dia takwil. Apa dia takwil? Dia sebut takwil 378 tu, mengalihkan makna murad, makna yang dikehendaki tu, kepada ayat-ayat muhkamat yang jelas. Sebahagian ulama mengatakan bahawa takwil ini boleh juga disebut dengan takwil tafsili, takwil secara perinci. Takwil secara perinci, makna yadullah dengan makna qudratullah. Takwil dia, takwil tu. Tapi takwil ni bukan yang qat'i, tapi takwil yang zanni, lebih kepada kuat sangka. Boleh jadi makna kudrat, apa makna yadullah ni dengan qudratullah. Bukan kata yakin 100%, bukan dia ni, apa makna, bukan dia yadullah ni, yang asal dia yang ni, bukan dia aku tu. Dia cuma zon, zonni ya. Contoh ni, ada apa contoh ni? Contoh ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, iaitu Allah Ta'ala tu yang bersifat Ar-Rahman, yang beristiwa di atas arasy. Ada surah mana ni? Surah Taha ayat 5. Tengok macam mana cara ulama salaf dan ulama khalaf berkaitan dengan ayat mutasyabihat ni.
Tengok yang pertama, persamaan. Yang ni ulama salah dengan ulama khalaf sama. Apa dia? Yang pertama tanzih. Apa dia tanzih? Dia sebut sini menyucikan Allah daripada perkara yang menyerupakan dengan makhluk. Menyucikan Allah Ta'ala. Sebab apa? Makhluk Allah Ta'ala ni bukan makhluk. Sebab makhluk ni benda baru. Makna zuhir istawa. Kalau makna zuhir lah, istawa apa dia? Duduk, atau bersemayam, atau bertahta. Semuanya adalah mustahil atau tidak layak bagi Allah Ta'ala. Maka kalau nak ambil makna istawa, pegang makna zuhir, maka yang tu mustahil untuk Allah Ta'ala, tak layak. Sebab akan menafikan firman Allah laisa kamitslihi syai'un, akan menafikan sifat mukhalafah Allah ni. Kalau kata Allah ni bertahta, duduk, maka yang tu jadi bertempat dah. Dia akan serupa dengan makhluk. Maka yang ni sama salah dengan khalaf, dia mentazihkan, menyucikan Allah serupa dengan makhluk. Cuma perbezaan dia ni, perbezaan khilaf antara salah dengan khalaf. Serahkan makna istawa yang sebenar kepada Allah Ta'ala. Mereka tak bahas lah, serah dah Allah lah apa dia makna dia. Mereka pun tak menterjemahkan, mereka pun tak memaknakan apa dia istawa tu. Sekadar baca dan beriman kata Ar-Rahmanu 'ala syawa ni, yang tu firman Allah, habis, senang. Kalau cara salah. Cuma cara khalaf ni, mereka lebih berhati-hati. Sebab takut kadang-kadang orang baca Quran, takut dia faham makna terjemahan tu sebenarnya. Kadang-kadang ni dia segan nak mengaji, dia baca Quran, dia baca terjemahan, baca Quran, baca terjemahan, sampai tang ayat mutasyabihat, dia pun baru mula berubah. Tengok, Allah ni ada tangan tu. Macam mana tangan Allah ni? Kena pergi bila jumpa orang yang salah lah. Tangan Allah ni lebih cantik dengan kita. Ada kawan saya, dia ada di KL lah, ajak di surau tu. Geng-geng tu lah. Dia hajang kata, dia kata wajib kita kena beriman Allah ni ada tangan. Tangan Allah tak serupa macam tangan kita. Tangan Allah ni lebih cantik tangan kita. Tu dia kata lebih cantik tu sebab tu. Tak serupa dengan kita. Lepas tu ada lah jemaah je jumpa Ustaz tu kata kena syahadah lagi ni kita saat ni. Tu kata tu bukan bahaya. Kadang rosak akidah, habis amalan kita. Bila jadi murtad ni, habis segala pahala amalan kita. Semuanya Tuhan padam pahala tu. Kena duk amal ibadat, rajin dah buat kebajikan sebagainya. Dah sampai umur 60-70, tiba-tiba i'tiqad macam tu, habis pahala tu. Dosa tak hilang, dosa Tuhan tak hapus. Yang hapusnya pahala amal, habis. Sebab tu bila betul akidah, insya-Allah segala apa yang kita buat amalan ni insya-Allah diterima tu. Kalau salah pada akidah, tak pakailah tu semua tu. Lempak terus duduk akal selama-lamanya. Tu yang pentingnya, penting akidah tu. Kalau ulama salaf, dia orang panggil tafwid. Tafwid ni dia serahkan makna istiwa tu yang sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Tak bahaslah, baca lalu kan gitu ya. Dan meyakini, beriman kata yang ni firman Allah, habis, selesai. Itu salah. Cuma khalaf dia sebut, kalau khalaf dia takwil, alihkan makna istawa kepada makna yang layak kepada Allah Ta'ala. Apa dia? Sebagian ulama dia mentakwilkan qahara, yang berarti menguasai. Makna Ar-Rahmanu 'ala istawa ni, Allah Ta'ala yang bersifat Rahman yang menguasai arash. Arash ni makhluk yang paling besar dalam alam ni. Yang tu pun Allah Ta'ala boleh menguasai. Nabi kata Allah Ta'ala ni lebih hebat lagi lah, lebih berkuasa lagi. Tu sebagai ulama khalaf dia takwil dengan qahara atau istawla, berarti memerintah. Sebagian ulama kata istawa dengan mana istawla.
apa dia, memerintah. Ulama khalaf dia mengambil pendekatan untuk nak jaga maslahat, nak jaga kepentingan umum lah, nak menyelamatkan keadaan ni supaya manusia orang ni dia tak mai waham, tak mai sangkaan pada i'tiqad dia. Kuat-kuat lagi dia duduk sangka kata Allah ni serupa dengan makhluk, takut dia pegang gitu. Kemudian dia kata ada di sini sepakat, ittifaq salaf dan khalaf untuk takwil. Di dalam Tuhfah Al-Murid Syarah Jauharah At-Tauhid, muka surat 118, Syekh Al-Islam Imam besar dalam Tauhid sabda Imam Ibrahim Al-Bajuri, yang dia hidup pada 1276 Hijrah, menjelaskan fazahara mimma qararnahu ittifaqus salafi wal khalafi ala ta'wili al-ijmali li'annahum yasrifuna al-muhima an zahirihi al-muhali alaihi ta'ala, lakinnahum ikhtalafu ba'da zalika fi ta'yinil muradi min zalika an-nasi wa adami ta'yini. Dengan disebut apa dia kata, maka jelaslah daripada apa yang telah kami huraikan bahawa golongan salaf dan khalaf sepakat untuk mentakwilkan secara ijmali. Ni ulama salaf dan khalaf dia sepakat. Kalau takwil ijmali ni disebut juga sebagai tafwid. Apa dia? Tak terjemahkan, tak memaknakan lafaz tu, dan dia serah pada Allah, hanya baca dan lalukan gitu lah. Tak ada perhurai-hurai pada inilah yang dinamakan juga dengan tanzih, menyucikan Allah daripada sifat-sifat kekurangan, kerana mereka mengalihkan arti nas-nas yang zahir yang seolah-olah menunjukkan sesuatu perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala. Walau bagaimanapun mereka sebenarnya salah dan khalaf ni berbeza pendapat selepas itu di antara menentukan maksud nas tersebut secara jelas, iaitu takwil tafsili bagi khalaf, atau tiada secara jelas, iaitu tafwid bagi salaf. Cumanya nak menentukan maksud ayat tu, yang tu yang berbezanya. Adapun nak beriman dengan ayat tu memang beriman, kedua-dua beriman. Cuma nak menentukan ni apa dia makna ni, makna yadullah ni apa makna ni, yang tu yang jadi khilaf. Ulama salaf dia tafwid, dia serahkan kepada Allah, kita hanya baca ya. Kalau ulama khalaf dia mentakwilkan. Dalam kitab yang sama muka surat 119, Imam Ibrahim Al-Bajuri juga mengatakan, wal hasilu annahu iza warada fil qur'ani awin sunnati ma yash'uru bi isbatil jihati awil jismiyati awil surati awil jawahirihi ittafaqa ahlul haqqi wa ghairuhum ma'adal mujassimatu wal musyabbihatu ala ta'wili zalika liwujubi tanzihihi ta'ala amma dalla alaihi ma zukira bihasbi zahirihi. Dengan disebut apa? Dan kesimpulannya, sesungguhnya jika terdapat ia dalam Al-Quran atau hadis yang menunjukkan seolah-olah menetapkan arah, atau Allah mempunyai tubuh badan, atau wajah, atau anggota-anggota badan, maka telah ittifaq, maka telah sepakat ahlul haqq, siapa dia? Orang-orang yang benar, iaitu golongan ahli sunnah wal jamaah, dan yang selain, dan yang lain lagi lah,
selain daripada golongan mujassimah yang menjisimkan Allah, dan musyabihah yang menserupakan Allah ni, untuk mentakwilkannya. Semua ittifaq dah, kata mesti kena mentakwil kena, kecuali mujassimah dengan musyabihah, dia pun tak mahu. Kerana wajib mentanzihkan Allah daripada bersifat dengan sifat yang diertikan secara zahir. Sebab wajib nak kena menyucikan Allah daripada sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat makhluk yang terdapat di ayat-ayat dan hadis tersebut. Tu cara dia. Kemudian di sini pula dia buat mai perbezaan pendekatan salafi. Ni salafi ni. Salafi ni bukan salaf. Sebab salaf orang yang hidup dalam lingkungan 300 tahun. Yang bercelah bukan salaf. Tu orang panggil salafi. Ataupun mutasallif, ataupun musil, orang panggil apa? Kalau guru saya kata musilaf kata. Bukan apa musalaf, musilaf. Kalau salah betul, dia ikut betul lah. Tu kumpulan yang mendakwa salaf. Dia bukan salaf pun, tapi dia mendakwa kata dia salaf. Dengan golongan salaf, generasi awal kurun ke-3 hijrah, dalam memahami nas-nas mutasyabihat. Ni dia perbezaan antara salaf dengan salafi. Macam mana cara salaf beriman dengan ayat mutasyabihat, macam mana salafi beriman dengan ayat mutasyabihat. Tengok mai ni. Atau perbezaan atau ketidaksamaan di antara kedua golongan ini adalah seperti berikut. Salaf sebenar, ni salaf sebenar ni, dengan salafi ataupun mutasallif. Tu ada yang pertamanya, membaca sahaja lafaz yang zahir dalam Al-Quran dan hadis. Tu ni saya tulis sikit lebih tu. Tu amir ruha kama ja'at. Kalau Imam Malik pun kalau orang tanya dia habaq tu, amir ruha kama ja'at. Lalukannya sebagaimana dia datang. Dia main dah baca dah lah, baru duk fikir apa lagi. Sebab ayat mutasyabihat ni beri kesembaran. Baca saja. Kalau salafi membaca lafaz yang zahir dalam Al-Quran dan hadis, ni serupalah. Kemudian yang keduanya, tidak memberi makna bagi lafaz yang zahir tu. Kalau salah, dia tak bagi makna. Dia tak menterjemahkan Allah ada tangan, ada tangan, tak terjemah. Tu salah. Tu tidak memberi makna bagi lafaz yang zahir itu. Pasal apa? Kerana ia mustahil atas Allah Ta'ala. Tak boleh, dia tak bagi makna kata tangan Allah di atas tangan-tangan kamu, Allah ni bersila di atas arasy. Dia tak bagi makna. Dia tak memaknakan lafaz tu. Inilah yang dinamakan tanzih atau takwil ijmali. Tu makna takwil ijmali tu yang musannaf sebut. Siapa yang kata ada Allah ni ada tangan, dia tak takwil sama ada ijmali ataupun tafsiri, maka yang tu kafir dia sebut. Kalau salafi memberi makna bagi lafaz zahir tu, dia bagi makna. Tuhan kata ada tangan, ada tangan. Tuhan kata dia bersila, duduk atas arah tu, bersila. Tuhan kata dia muka, ada muka lah. Pasal apa kita tak mahu percaya lah, masalah tu pun. Itu salafi, dia memberi makna lafaz yang zahir. Kemudian salah yang ketiga di situ, salah sebenar ni, serahkan maknanya yang sebenar kepada Allah Ta'ala. Itu panggil tafwid. Kalau orang tanya, wallahu a'lam bi muradih, Allah Ta'ala lebih tahu apa yang dimaksud tu. Dia tak tahu. Tu ulama salah tu, sebab tu tak ada perbahasan. Tak ada duk bahas ayat mutasyabihat ni, ulama-ulama salah tu. Kalau ulama salafi ni serahkan makna lafaz, dia habaq serah makna lafaz, serah makna lafaz yang zahir yang telah diberikan itu kepada Allah Ta'ala. Dia bagi dah makna zahir lafaz tu. Akhirnya serah dah Allah. Allah kata ada tangan,
Ada tangan, serah pada Allah. Kalau ulama salaf dia serah makna tu yang sebenar kepada Allah. Dia pun tak kata ada tangan. Pasal apa? Pasal tangan ni tak layak dengan Allah. Sebab tangan ni dia akan menserupakan dengan makhluk. Tengok dia contoh. Contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Iaitu Allah Ta'ala Ar-Rahman yang beristiwa di atas arsy. Dia beristiwa lah. Dia tak umai makna kata bersila, dia tak umai makna kata bertahta ataupun duduk. Tak umai. Tengok macam mana salah dengan salafi dia memaham ayat Ar-Rahman al-Arsy istawa ni. Tengok salaf sebenar membaca sahaja lafaz yang zahir dalam Al-Quran dan hadis. Cuma baca aja. Kalau salafi membaca lafaz yang zahir dalam Al-Quran dan hadis. Kerana nombor 2, tidak memberi makna bagi lafaz yang zahir itu, iaitu lafaz istawa dengan makna duduk atau bersemayam atau bertahta, kerana semuanya mustahil atas Allah Ta'ala. Sebab tu di sini dia umai Ar-Rahmanu 'ala istawa, Allah Ta'ala Ar-Rahman yang beristiwa di atas arsy. Apa makna istiwa? Wallahu alham. Tu salah. Ada sebut tu tidak memberi makna bagi lafaz yang zahir tu, iaitu lafaz istawa tu dengan makna duduk atau bersemayam atau bertahta, kerana semuanya mustahil atas Allah. Tengok salafi pula memberi makna bagi lafaz yang zahir tu, iaitu istawa dengan makna duduk atau duduk bersila, bersemayam atau bertahta. Dan dia memberi makna istawa tu. Kalau ulama salah dia tak bagi makna, dia tak meletakkan makna tu. Kena nombor 3, serahkan makna lafaz istawa yang sebenar kepada Allah. Serah pada Allah lah apa dia makna istawa ni. Kalau salafi serahkan makna duduk, serahkan makna duduk atau duduk sila tu, atau bersemayam atau bertahta kepada makna yang layak bagi Allah Ta'ala. Tu yang tak sama tu. Dengan dia tulis nombor 382 tu, bagi kumpulan salafi ni hakikat makna lafaz yang zahir boleh diketahui. Tu yang salah dia buat ni. Sebab apa? Dia pun makna ayat mutasyabihat ni dia boleh tahu lafaz dia tu. Lafaz tu dia boleh memaknakan dia. Dia sebut bagi kumpulan salafi ni hakikat makna lafaz tu, hakikat makna lafaz yang zahir tu boleh diketahui. Cuma caranya sahaja tidak diketahui. Justru melalui manhaj ini mereka meyakini Allah Ta'ala ada tangan. Sebab tu dia pun meyakinkan, dia pun meyakini, beriman kata Allah ada tangan. Tetapi tangan Allah Ta'ala tidak sama dengan tangan makhluk. Ini saya dengar ni, Allah kata dia ada tangan. Ada tangan, tapi tangan itu sama dengan tangan makhluk. Tetapi Allah Ta'ala ada mata, tetapi mata Allah Ta'ala tidak sama dengan mata makhluk. Allah Ta'ala duduk atau bersemayam di langit, tetapi tidak sama dengan duduk atau bersemayam makhluk. Itu yang salah tu. Akidah sebegini bukan akidah salah disebut. Akidah yang pegangan daripada ni bukan akidah salah. Akidah begini bukan akidah salaf yang sebenar, tapi akidah yang fasid, akidah yang rosak, atau bid'ah. Bid'ah dolalah tu. Dia sebut apa ni? Di dalam Fathul Majid muka surat 24 disebut tidak mana susu tidak. Ni yang sebut dalam kitab tu disebut faman ya'taqada annahu ta'ala jismun kal ajsami fahuwa kafirun
ittafaqan li surihihi fil hudusi faman i'taqada annahu ta'ala jismun la kal ajsami fahuwa 'asin. Faqala Ibnu Arafata innahu kafirun wa qala Syaikhu Izzuddin Ibni Abdissalam innahu laysa bikafirin. Maka sesiapa yang beriktikad sesungguhnya dia, siapa dia tu? Allah Ta'ala, jisim seperti jisim makhluk. Siapa yang iktikad kata Allah Ta'ala ni berjisim seperti jisim makhluk, maka dia kafir. Kerana zahir makna ucapannya itu menunjukkan Allah termasuk benda baru. Maka sesiapa yang beriktikad sesungguhnya dia, Allah Ta'ala tu jisim, tetapi tidak seperti jisim-jisim makhluk, maka dia bermaksiat kepada Allah. Ini berdosa lah. Cuma khilaf siapa yang dia kata Allah berjisim. Bila Allah ada ruh, bila Allah hidup, mestilah tiap-tiap benda hidup kena berjisim. Dah kata tu kacau tu pun. Tak terima hidup tapi tak berjisim. Tapi kalau dia kata jisim tu tak samalah sebagaimana jisim makhluk, maka dia bermaksiat kepada Allah, dosa lah. Cuma khilaf. Kalau ikut pendapat Ibnu Arafah, mengatakan sesungguhnya dia telah kafir. Tak kira lah sama ada dia kata jisim tu jisim sama jisim makhluk ke, ataupun jisim tak sama jisim makhluk, tetap kafir. Tapi Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan sesungguhnya dia tiada kafir. Sebab apa? Yang saya tembik sikit tu, kerana ada syubhah pada i'tiqad dia. Sebagian ulama kata tak kafir lah. Sikit apa ni? Di dalam kitab yang sama pada muka surat yang sama dinyatakan wa kaza mu'taqidul jihati fihi tafsilun fa in i'taqada fi jihati sufli fa huwa kafirun li zuhrin naqsi fi i'tiqadihi faman i'taqada annahu ta'ala fi ghairiha minal jihati fajahilun wa fasiqun wa la yakfuru illa bi'tiqadil hululi. Dan begitulah juga orang yang beriktikad ada pihak, ni arah bagi Allah Ta'ala. Macam tu juga kita sebut orang yang beriktikad kata Allah Ta'ala ni berpihak. Maka padanya hendaklah ditafsirkan, hendaklah diperincikan lah. Perinci macam mana? Maka jika dia beriktikad Allah ada di pihak bawah, Allah di pihak bawah, maka dia kafir, kerana zahirnya ada kekurangan dalam i'tikadnya. Dan sesiapa yang beriktikad sesungguhnya dia, Allah Ta'ala tu, berada pada selain arah tu, selain bawah lah. Umpama dia kata Allah di atas, maka dia dianggap orang yang jahil, orang yang bodoh dan fasik, tidak dihukum kufur, melainkan dia beriktikad dengan hulul daripada Allah mengambil tempat di atas arasy. Kalau dia kata Allah berada di atas arasy, yang tu kalau pendapat ahli sunnah wal jamaah, dia tak mengkafirkan lagi. Kalau dia kata Allah di atas arasy, tapi dia kata Allah dah ambil tempat duduk atas arasy, bertempat di atas arasy, maka itu kafir tu. Tu kena jaga bab akidah kalau salah, yang tu murtad, membawa kita kalau mati kekal selama-lama neraka. Sebab tu akidah ni benda yang paling penting. Kalau salah pada ibadat boleh gagah lagi, salah ibadat ni tekap dosa ya, tak kekal selama-lama neraka. Tapi kalau salah bab akidah, selama-lama neraka, dah minta balik ke dunia tak boleh dah. Tu kena jaga semua lah bab akidah ni. InsyaAllah akan kita sambung. Maka barang siapa i'tikad barang mana kita berhadap
Allah Ta'ala ada di situ. Ni fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Tu kata tu, kalau beriman dengan ayat mutasyabihat, dia faham makna zahir, dia berpegang makna zahir tu, orang kata apa, wajib sesat. Pasal apa? Pasal Al-Quran ni bukan semua ayat-ayat muhkamat. Dia ada ayat-ayat mutasyabihat yang menserupakan, yang kesamaran seolah-olah Allah ni serupa dengan makhluk. Kalau Allah makhluk, mestilah kena ada tukang lain menjadikan dia. Maka dia bukan Tuhan lagi. Itu insyaAllah katalah penting tu. Tengok kentak yang kedua sikit. Duduk lah. Masih lagi menyatakan berkaitan dengan syarat sah takbir ihram. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Kata musannif, dan ke-15-nya. Itu 15 kan? Sebelum ni musannif sebut bermula syarat sah takbiratul ihram itu 21 perkara. Nak sah takbiratul ihram ni mestilah nak kena berhimpun 21 syarat ni. Kalau tak berhimpun, tak sah takbiratul ihram dah. Bila tak sah takbiratul ihram, membawa kepada tak sah sembahyang. Bila tak sah sembahyang, tak lepas tanggungjawab. Bila tak lepas tanggungjawab, di akhirat kelak nak kena jawab. Nak kena jawab pasal apa tak sembahyang ni? Kacau. Sembahyang tak dah tinggal. Tapi pasal apa? Tak cukup rukun, tak cukup syarat sah rukun, tak cukup syarat sah sembahyang. Maka itu tak dikira sembahyang. Kalau saya kata, bila disebut tak sembahyang apa? Kira apa? Kira senaman. Bangun awal-awal pagi, senaman, rokok, bagi hilang lengan pinggang, lagi sujud, sagi ni, lagi bangun pula, bagi hilang lengan kaki, bagi kuat buat kaki gitu lah. Bila dia ingat, buat kata gitu, betul lah hakikat dah. Hakikat dia bila tak lama sembahyang, nama apa? Bila tak lama sembahyang, tak dikira ibadat. Bila tak kira ibadat, kira apa? Kira senaman. Maka biar kita ni buat ibadat, biar bagi nama ibadat. Macam mana? Buat ikut rukun-rukun lah. Buat ikut syarat sah bagi rukun tu. Buat ikut syarat sah sembahyang. Jangan buat perkara-perkara membatalkan sembahyang. Tak dapat tidak, mestilah proses pengajian. Ambil tahu apa dia rukun dia tahu ni, apa dia syarat sah rukun ni, apa dia syarat sah sembahyang ni, apa dia perkara membatalkan sembahyang. Barulah sempurna ibadat kita. Di akhirat kelak pun kita akan ada jawapan, ya Allah, aku usaha dah untuk menyempurnakan sembahyang aku, ya Allah, aku usaha mengaji dah nak bagi buat sama sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak, ya Allah. Maka kita ada jawapan. Sebab apa? Kita usaha mengaji tu. Ni sambungan kita. Dan ke-15-nya, jangan dipanjangkan alif yang antara lam dan ha itu lebih daripada 14 harokat. Paling kurang 2. Walaupun di situ Allah tu dia tak ada huruf mad, tapi paling kurang kena 2. Allahu Akbar. Tak boleh Allahu Akbar. Tak boleh. Dan paling panjang sampai 14 harokat. Allah, harokat semua lah, macam kira tajwid ni lah. Jangan lebih dari 14 harokat. Panjang lah 14 pun. Allah, waktu tu dah masuk pun nak sunniat tu, nak sedap lah hati tu. Dia boleh jangan bagi lebih sampai 14 harokat. Macam mana?
Oh 14 Ha? 15 Tanda kan 14. Oh tanda 14 ke 15? Saya tanda kan 14. Jam 14 saya tanda dekat 13. Ha? Ya ke 14, ya ke 14. Oh 14 Oh saya abang. Saya kan baca ya. Kalau laju habis baik. Lepas dia ambil yang 14 tu. Dan ke-14-nya, tiada diam antara dua lafaz Allah dan Akbar. Diam antara mana? Panjang lebih daripada bernafas. Dia boleh sekadar bernafas kerana nak berhenti pula. Tapi makruh. Mungkin dia wakaf. Dia macam Allah Akbar. Qadar tu bernafas. Kalau berhenti Allah Akbar. Wih lama sangat tu. Yang tu tak sah bayar tu. Wakaf boleh. Aku kot kita dengar pipi masjid tu. Allah Akbar. Pelik. Selalunya dia wasal ya. Allahu Akbar. Tiba-tiba dia wakaf saja. Dia pun nak tengok juga. Jenuh jadi fitnah habis. Pasal pakai tak ikut habis. Pasal apa? Pasal kita selalunya afdalnya wasal. Tapi kalau orang baca itu batal tak bayar dah. Tak batal. Sah. Sebab itu disebut tiada diam antara dua lafaz Allah dan Akbar panjang lebih daripada bernafas. Jangan bagi lebih pada bernafas tu. Dan berhenti penat. Ni kalau orang jenis penat lah. Ni orang duk pam tu. Dia dekat tu dia boleh Allah Akbar. Jenis tu. Tahu tu dia boleh pun. Nak gagah Allahu Akbar tak boleh dah. Tak apa. Dia maafkan boleh dekat tu. Dan diam yang pendek qasad memutus akan dia akan antara dua lafaz tu. Ataupun diam pendek tapi qasad dia nak bagi asingkan. Allah asing, lafaz apa? Lafaz Akbar asing ni nak mutuskan. Walaupun pendek Allah Akbar. Tapi niat mutuskan. Qasad ni bertujuan hati dia lah nak mutuskan. Maka yang tu pun maka tiada sahnya kalau dia berhenti lebih daripada bernafas atau berhenti penat ataupun niat nak mutuskan tu. Adapun diam yang pendek yang tiada qasad memutuskan akan dua lafaz tu, seperti diwakaf antara Allah dan Akbar. Dia wakaf kan antara lafaz Allah dan Akbar ni. Allah Akbar. Dan jikalau royah dah, dan jikalau tiada hajat sekalipun, saja dia bukan hajat penat kan, tak, saja dia Allah Akbar, maka iaitu sahnya sah diwakafkan tu serta makruh. Maka hukumnya makruh tu. Sembahyang sah kerana dia masuk dalam sembahyang, tapi makruh lah. Ya afdalnya kita sambung. Tapi kalau tak tahu ni tu kata dah, bila tak tahu ni tak tengok orang buat, perasan tak sah bayang ni, perasan dia padahal hukum tu sah. Lepas tu perlu ada ilmu. Bila ada ilmu ni kita akan mudah berlapang dada. Tak mudah untuk nak menghukum orang. Kata ada ilmu ni perasan aku tak sah, perasan dia tak hukum pun. Tu yang ke-14. Dan ke-15-nya, jangan dipanjang alif yang antara lam dan ha tu. Lam dengan ha tu, alif lam ha tu, lam dengan ha tu lebih daripada 14 harakat. Jangan panjang sangat Allahu Akbar. Tu tak lebih 14 lah. Kalau lebih 14 yang tu pun tak sah lah. Ni yang penting ni, kebanyakan orang tinggal ni. Dan ke-16-nya, memperdengar akan dirinya, diri seseorang yang sembahyang tu, memperdengar tu dengan sekalian huruf takbir itu. Mesti kena memperdengarkan. Tak kira lah laki ke perempuan ke, sama ya. Tak kira sembahyang fardu ke sembahyang sunat, sama ya. Mestilah kena Allahu Akbar. Ada kat setengah orang Allah
ingat tang mana tak akbar mana, kata akbar lah hati. Duk selama dia bayang semua tak sah. Sebab syarat nak sah takbiratul ihram mestilah kita nak kena memperdengarkan setiap huruf tu. Tak boleh Allahu akbar tu lah hati ataupun pelan sangat sampai tak dengar. Maka yang tu pun tak sah juga. Dia memada dengan apa panggil bil martabah. Berlafaz ni terang lah, memada dengan bil martabah ataupun bil quwwah, dengan martabat. Martabat ni macam mana? Kalau tak ada bising-bising apa, kita berlafaz terus dengar lah. Contohnya kita masuk duduk dalam bilik pukul 2-3 pagi nak sembang tajuk ni, kita pun Allahu Akbar, tak bising pun dengar lah tu. Esok ni mayang waktu siang dengan hujan lebat, kemudian dah rumah apa atas zen kubang dia pun Allah, tak dengar sah dah. Pasal dia memada dengan bil martabah. Dia bukan dengan bil fi'li. Bil fi'li ni dengan sungguh-sungguh, kena perbuatan tu kena dengar sungguh. Kalau hujan lebat dengan bunyi, kadang-kadang main kapal terbang lah, dia pun Allah dengar tu kamu, tak perlu tu. Dia memada dengan kalau tidak ada bising apa, berlafaz terang tu dengar lah. Tak kira lah lelaki ke perempuan ke. Kadang-kadang kata perempuan ni dia kena baca cara sir. Sir ni kalau bahasa Arab rahsia. Ulama ambil makna sir tu diperbuat istilah dalam bab syariat. Dalam ilmu fiqh, istilah makna sir ni benar baca perlahan sekadar dengar dia sendiri. Bukan baca sir ni baca rahsia, baca lah hati. Aku pun lagi lebih baca lah hati, tak sah itu. Tapi kalau lelaki perempuan sama ya. Kalau lelaki pun dah kena bagi dengar diri sendiri, perempuan pun dah kena bagi dengar diri sendiri. Kalau cumanya kalau imam lah, kalau imam sunat dia takbir kuat untuk bang, untuk memperdengarkan pada makmum kata dia dah masuklah sembahyang. Kalau imam pun makmum belakang pun tak ada dengar pun. Dia pun tak tahu kenapa perkaran pula tak ada. Imam ni masuk sembahyang dah, padahal lama dah rokok siap dah. Kita pun tak tahu pun. Maka sebab tu imam ni dia sunat takbir kuat. Kalau makmum tak boleh. Makmum sekadar bagi dengar dari dia. Kalau kuat haram. Sebab apa? Takut mengganggu orang lain. Orang lain dia pun duduk lali kau tu main Allahu Akbar, ingatkan imam rokok, ya dia apa pergi rokok dulu. Padahal kawan sebelah tu takbir. Sebab tu ya haram tu takbir kuat. Sebab apa? Takut mengganggu orang lain. Kena duduk rokok sujud ke kan, duduk sujud kena tahu Allahu Akbar. Duduk sangka kata imam kat belah, dah imam tak angkat lagi. Tu kena memperdengarkan akan diri kita. Ke-17, tak kala sudah masuk waktu sembahyang. Mestilah dia takbir tu setelah masuk waktu sembahyang lah. Ni bagi sembahyang yang mempunyai waktu lah. Kalau sembahyang punya sebab, kena bagi dapat sebab tu lah, boleh takbir. Dia kalau dengar azan masjid, kita angkat takbir terus boleh ya? Boleh. Cumanya sunat kita tunggu bagi azan habis, kita jawab azan dulu. Sunat sembahyang qabliyah dulu. Tapi kalau kita pun segan dah nak keluar pergi kerja ni, elak-elak dengar azan masuk waktu tu, bayar terus boleh. Bukan kata wajib dah kena tunggu azan bagi habis. Baru bayang. Ada bila masuk waktu boleh bayang. Cumanya sunat, perkara sunat kita jawab azan bagi selesai dulu. Kemudian kalau rajin sembahyang qabliyah dulu. Kalau tak rajin selepas azan tu terus bayang boleh. Ataupun dah kita ada kerja ni, dah orang duduk tunggu dan sebagainya, dia dengar azan masuk terus bayang terus boleh. Tak salah. Sebab apa? Sebab dah masuk waktu. Cuba dari segi adab lah. Saya doanya tunggu azan yang habis, barulah kita bayang. Ke-18-nya, padahal berhadap kiblat. Mestilah dia takbiratul ihram tu ketika berhadap kiblat. Mula bila takbiratul ihram sampai bagi salam lah. InsyaAllah akan datang
Dan ke-19-nya dinanti sudah takbiratul ihram imamnya. Selepas imamnya bunyi bar, barulah ia mula takbir. Pada hak makmum yang mula niat ikut imamnya dalam takbiratul ihram lah. InsyaAllah panjang sikit lah bahasan ni. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. ربنا زدنا علما نافعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.